Okey korang, dekat tangan aku ada power bank tau. Mungkin korang dah tengok memang banyak gila kan orang buat video pasal power bank kan. Tapi power bank ni special sikit dari brand Youpao. Sebab dulu-dulu kan, dulu power bank tak banyak brand tau. Macam sekarang. Dulu start Youpao, Penang. Penang, Youpao. Yang ni brand Youpao. Sebab apa yang special dengan power bank ni, dia ada 3C. 3C. Macam sekarang kalau korang nak masuk China, korang kena ada power bank yang ada logo 3C tu. So sebab tu lah aku nak tunjuk power bank ni dulu. So dia ada 2 input, ringan and 2 output juga. Lepas tu ada multi protection. Multi protection tu macam let's say kalau korang overcharge ke, dia taklah meletup sangat kan. So before korang nak beli, aku nak tunjuk kat korang dulu apa yang actually korang akan dapat dekat dalam kotak. So dalam kotak dia ada nesting plastik macam ni. Ada USB Type-C untuk charger. Aku rasa korang takkan pakai pun sebab zaman sekarang memang dah berlambak-lambak dah wire kan. So ada manual, nampak? At the same time, apa yang aku suka dengan power bank ni sebab size dia sangat comel, tengok. Basically this is one of the cutest power bank yang aku rasa aku pernah pegang sebab cute. Dia besar tanpa tangan, 10,000 mAh, 2 output, 2 input. And dia dari brand Youpao. Sangat trusted. So sebab korang kena hati-hati, brand ni dekat luar memang banyak gila fake, tapi make sure korang beli dari kedai yang verified. So confirm tak kena tipu sebab brand-brand ni kan dah lama kan. So memang banyak gila brand fake. So macam tu lah, 10,000 mAh. Lepas tu 3.7 volt. Ada on off. Nothing much. Asalkan boleh charge keluar, boleh charge masuk pun dah okey. So macam ni lah, boleh charge up to 2 device. Nak pakai apa? Nak pakai USB biasa boleh, nak pakai USB Type-C pun boleh. So, and dia tak ada wireless charging obviously. Sebab itulah harga dia sangat-sangat murah dan berpatutan. So, what do you think? Macam biasa, let's say kalau korang nak dapatkan power bank ni, korang tahulah kan kat mana nak tekan. Macam